Sini semua Bangla lah kedai yang ada sini. Itu TBT. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini memaparkan luahan individu di kawasan Brickfields, Kuala Lumpur yang mendakwa kebanyakan kedai di bawah laluan dan stesen monorail dikuasai oleh warga Bangladesh. Dalam rakaman tersebut, dia menyebut hampir semua premis, dari kedai makan, kedai runcit hingga laju ruang, dikendalikan oleh kelompok sama. Malah disebut A to Z semuanya milik Banglamas. Suhani itu turut mempersoalkan peranan PBT dan DBKL kenapa keadaan ini seolah-olah dibiarkan berlaku. Individu berkenaan mempertikaikan sama ada penguatkuasaan benar-benar dijalankan atau sekadar tengok dan diam. Dia juga mendesak supaya tindakan segera diambil. Isu yang dibangkitkan jelas berkisar soal dominasi, perniagaan, penguatkuasaan, lesen dan kawalan pihak berkuasa tempatan. Rakaman ini menjadi suara tidak puas hati terhadap keadaan di kawasan tersebut, khususnya di sekitar stesen monorail Brickfields yang dikatakan berubah wajah sepenuhnya. Sini semua Bangla lah kedai yang ada sini. Itu TBT ke? Itu DBK buat apa? Tak faham lah. Semua Bangla kedai sampai Bangla kedai. Monorail membawa sini, station membawa dekat dengan station. Semua Bangla kedai. Cashier semua Bangla. A to Z semua Bangla kedai dekat sini. Sini ada hujan ke? Payung ke tu? Hah? Goblok. Ini dekat monorail membawa sebelah sana. Bangla kedai makan, apa kedai semua ada di sana. TBT ya, bandaraya buat apa saya pun tak faham. Ini Bangla memang banyak kedai kat sini. Tolong ambil tindakan lah. Warga asing desa kuasa buka mata, Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.